S5 EV price MG S5 EV car is 159,000 ringgit. S5 EV com long range is 125,900 ringgit. And the MG S5 EV Lux long range is 135,900 ringgit. Ini MG S5 EV baru lancar harga rasmi. RM115,900 untuk varian com, RM125,900 untuk varian com long range dan RM135,900 untuk varian Lux. Ini macam nak lawan Proton E-MAX 7 dan BYD Atto 3 dah ni. Yang bestnya, 500 pembeli terawal siap dapat wallbox 7kW dan diskaun RM6,000 bai. Menurut MG Motor Malaysia, ini model rear wheel drive pertama dalam kelas ni. MG pula selalunya lagi sedap lah daripada jenama lain. Dengan susunan macam ni, bertambah sedap lah jadinya. Motor pada MG S5 ni berkuasa 170 PS, 250 Nm torque. Okey, soal bateri pula, varian com pakai unit LFP 49kWh dengan jarak pandu WLTP 340km. Yang long range dan Lux pula guna bateri 62kWh dengan jarak pandu WLTP 430km. Kereta ini sokong AC sampai 7kW dan DC sampai 120kW. Tapi varian long range dan Lux pula sokong pengecasan pantas sampai 150kW, di mana 10 ke 80% hanya ambil masa 26 minit sahaja. Okey, masuk ke bahagian dalam. MG S5 EV ini didominasi oleh kluster 10.25 inci dan infotainment 12.8 inci. Lengkaplah dengan Apple CarPlay, Android Auto Wireless, arahan suara dan ada juga sambungan aplikasi MG iSmart. Istimewanya varian mercu Lux ni adalah ciri seperti rim 18 inci, steering kulit dengan fungsi pemanas, bumbung suria panoramik, tempat duduk fabrik kulit dengan logo MG, pelaras elektrik untuk kerusi pemandu, pintu boot elektrik, wireless charger, pengelap cermin automatik, 6 speaker dan juga kamera 360 degree. Banyak kan? Okey, secara amnya MG S5 EV ni datang dengan waranti kenderaan 7 tahun 150,000 km, pack bateri 8 tahun 180,000 km dan 8 tahun 160,000 km untuk motor pemacu dan unit kawalan. Macam menarik tak MG S5 EV ni?